Video ni untuk mengusaha ikan tepak yang kepak di kolam Fazil Pintarjaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Malam ni kita mainkan limit 2495. Ni ikan tepak yang kepak 2495. Nombor jorang 3181. Masa timbangan 12:24 minit malam. Mana situ main? Cuba paling belakang kali. Dia nama mana beri? Syazri. Dek kapon ni? Tengok isi ni makan 2495. Memang berat ikan. Ni isi. Assalamualaikum. Video ni untuk pengusaha ikan tepak yang pertama di kolam Fazil Pintarjaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Malam ni kita mainkan limit 2495. Ni ikan tepak yang pertama 2495. Masa timbangan sebelah 46. Nombor jorang 3150. Ni isi tempat ikan. Isi. Sekali ngisi daftar. Mana saya tu aja? Cepat paling belakang kali. Dek, nama apa dek? Duk kapal ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak tembang ikan tepak yang pertama naik. Bukan yang pertama jual takat ni. Ikan yang kedua naik. Yang kedua naik nombor jorang 5068. Pukul 11.47. Setakat ni dia lah juara. Sekejap Tengok. Bang, mana lagi siap bang? Okey. 5068 pukul 11.47. Bang, gelang dia bang. Gelang mahal pakai boleh? Nombor jorang sekali bang tengok. 5068. Siapa sahut? Assalamualaikum. Video ni untuk pengusaha ikan tepak yang ketiga di kolam Fazil Pintarjaya Nasi Dingin Hulu Terengganu. Malam ni kita mainkan limit 2495. Ni ikan tepak yang ketiga 2495. Nombor jorang 6390. Masa timbangan sebelah 58 minit malam. Ni isi timbangan. Isi dah tu. Mana situ ayo cepat paling belakang kali. Bang, nama? Duk kapal ni. Nak tengok nombor jorang sekali. Assalamualaikum, saya mari ni tujuan untuk mengusaha ikan tepak yang kelima. Nombor jorang 5001. Berat ikan 2495. Masa timbangan pukul 12.31. Bang, tengok nombor jorang kali bang. Ni nombor jorang. Gelang dia. Ya. Biasa ikan dia. Ni. Nak tanya belum ni? Beg ikan dia. Beg. Belum ni beg. Beg. Okey, terima kasih.